Okey, jom kita bincang tentang satu ancaman yang selalunya halimunan di sekeliling kita, hantavirus. Hari ini, kita bukan sekadar nak tengok fakta semata-mata, tapi kita nak fahami macam mana kesedaran ni boleh jadi perisai yang paling berkesan untuk lindungi diri dan keluarga anda secara proaktif. Sekarang, cuba tengok statistik yang agak mengejutkan ni. Dekat benua Amerika, sindrom kardiopulmonari hantavirus ni bawa risiko maut yang sangat tinggi. Bayangkan, kes fatal boleh mencecah sehingga 50%. Maksudnya, separuh daripada mereka yang dijangkiti berdepan dengan risiko komplikasi pernafasan yang kritikal. Seram kan? Tapi, ini berita baik untuk kita kat Malaysia. Setakat 10 Mei 2026, rekod rasmi Kementerian Kesihatan menunjukkan tepat sifar kes. Ya, kosong. Jadi, kita sebenarnya ada peluang keemasan sekarang ni untuk betul-betul fokus pada langkah pencegahan dan bukannya mula panik tak tentu pasal. Untuk pastikan kita semua bersedia, ini agenda ringkas kita hari ini. Apa itu hantavirus? Macam mana ia merebak? Kenali simptom, cara nak lindungi rumah dan akhirnya macam mana nak kekal dilindungi. Bahagian pertama, apa sebenarnya hantavirus ni? Secara asasnya, ancaman ni datang dari haiwan yang memang selalu sangat ada dekat kawasan kita. Hantaviruses ni adalah sekelompok virus yang disebarkan secara eksklusif oleh tikus atau haiwan tengerat. Bila virus ni melompat ke manusia, ia bukan demam biasa-biasa ya. Ia boleh menyebabkan komplikasi kesihatan yang sangat-sangat serius. Yang menariknya tentang virus ni, ia bertindak berbeza ikut kawasan geografi. Dekat Amerika, ia serang paru-paru dan boleh bawa kepada kejutan pernafasan yang teruk. Tapi kalau kat Eropah dan Asia pula, ia lebih kepada demam berdarah dengan sindrom renal, di mana ia terus serang buah pinggang dan menyebabkan masalah pendarahan. Bahagian kedua, macam mana virus ni boleh merebak? Cuba bayangkan, anda tengah bersihkan loteng lama atau stor yang berhabuk tebal hujung minggu ni. Tanpa anda sedar, tikus dah tinggalkan air kencing, najis atau air liur dia kat situ. Bila sisa ni mengering, ia bertukar jadi zarah debu halus. Anda pun mula menyapu, debu tu bertebangan dan zap, anda terus sedut masuk ke dalam paru-paru. Macam tu je. Bukan setakat sedut debu je tau. Sentuhan secara langsung pun sangat berbahaya. Kalau anda tersentuh tikus yang terjangkit, terpegang sarang dia dengan tangan kosong atau cuci kawasan najis dia dengan cara yang salah, tu semua ibarat buka pintu seluas-luasnya untuk virus ni masuk terus ke dalam badan anda. Kita masuk bahagian ketiga, kenali simptomnya. Garis masa virus ni memang cukup licik, saling tak tumpah macam sleeper agent yang tengah tunggu masa. Lepas anda terdedah pada hari sifar, tempoh pengeraman dia boleh ambil masa dari seminggu sehinggalah 8 minggu penuh sebelum apa-apa simptom muncul. Maksudnya, anda cuci stor 2 bulan lepas, hari ni baru tiba-tiba rasa demam dan sengal badan yang teruk. Pada awalnya, ia sangat pandai menyamar jadi selesema atau cirit-birit biasa dengan tanda macam demam, sakit kepala, loya dan keletihan. Tapi bila masuk fasa akhir, keadaan boleh jadi kritikal dengan mendadak. Bergantung pada tempat, pesakit mungkin sesak nafas sebab paru-paru dipenuhi cecair atau tekanan darah menjunam dan buah pinggang gagal berfungsi. Jadi, kenapa kita kena betul-betul ambil berat hal ni? Sebab realitinya, tak ada ubat antivirus ajaib dan tak ada vaksin khusus yang meluas untuk hantavirus ni. Doktor terpaksa bergantung pada sejarah, sama ada anda ada terdedah dengan tempat yang ada tikus bersama dengan ujian darah. Pengesanan awal dan penjagaan sokongan klinikal yang pantas adalah satu-satunya peluang terbaik untuk pesakit bertahan. Seterusnya, bahagian keempat, melindungi rumah anda. Bila kita dah tahu dari mana datangnya risiko ni, strategi kita jadi lebih jelas. Anda boleh sekat jangkitan ni dengan menutup semua celah atau lubang yang membolehkan tikus masuk dan pastikan tak ada lebihan makanan dibiarkan terbuka yang boleh pancing tikus-tikus ni datang berkampung. Tapi poin yang paling kritikal sekali, cara anda mencuci. Tolong ingat ni, jangan sesekali guna penyapu kering atau vacuum pada najis tikus. Kalau anda buat macam tu, secara literal anda tengah tembak virus tu ke ruang udara. Sebaliknya, basahkan dulu kawasan tu. Pastikan tingkap dibuka seluasnya untuk pengudaraan dan anda wajib pakai mask serta sarung tangan. Ini pantang larang yang anda tak boleh abaikan. Bahagian kelima, kekal maklum dan kekal dilindungi.
Memang tak dapat dinafikan rakan penjagaan kesihatan profesional macam care clinics sentiasa memantau rapat ancaman-ancaman kesihatan yang tersembunyi macam ni. Ini membuktikan yang kesedaran awal dan sikap proaktif sebenarnya adalah benteng pertahanan perubatan anda yang paling berkuasa. Ia betul-betul boleh menyelamatkan nyawa. Kalau anda atau ahli keluarga mula demam berpanjangan tanpa sebab yang jelas lepas kemas kawasan berhabuk, tolong jangan ambil mudah. Terus bertindak pantas dan hubungi profesional perubatan di www.careclinics.com.my. Jangan belengah kalau ia melibatkan kesihatan anda. Sebelum kita berpisah, saya nak tinggalkan anda dengan persoalan ni. Hantavirus mungkin belum singgah di halaman rumah kita hari ni. Tapi bila anda tengok sekeliling, adakah anda rasa anda dah buat persiapan pencegahan yang secukupnya sekarang untuk pastikan keluarga anda terselamat dari ancaman kesihatan esok hari? Fikir-fikirkanlah. Sentiasa beringat dan kekal selamat.